Kita dah lambat, Bil. Kita nak pergi karnival ni. Aduh, cepatlah. Kau ni lambatlah. Kak. Akak yang tanya saya pasal karnival tu kan? Kak, karnival tu kita buat dekat Johor, Kak. 27 sampai 29 Jun ni tau. 3 hari, Kak. Kak, macam-macam ada. Kita ada karnival Kejaya. Kita ada jualan rahmah, Kak. Bukan tu je, akak support lokal kan, barangan Malaysia kan. Kak, kita ada jenama besar buat tempatan. Kita ada Zeus, kita ada Simplicity. Kak, akak boleh tambah make up akak. Kak, nak makan kan? Kita ada food truck, kita ada menu ramah. RM5 Kak, RM5. Lepas tu kan, akak mesti bawa anak. Bawa anak akak. Omah Hana pun kita ada. Boleh main dengan anak akak. Pertandingan mewarna, pertandingan e-sport, band showdown pun akak boleh join. Anak akak pun boleh join. Bukan tu, Kak. Bukan tu je lagi. Paling best akak boleh join cabutan bertuah. Akak boleh menang Produk Alza. Tak Produk Alza, motor Modena. Manalah tahu rezeki akak. Lepas tu kan, Kak, akak mesti nak tahu apa yang KPDM buat untuk rakyat. Akak kenalah datang. Dekat situ pun ada artis tau. Kita ada Datuk Hatan, kita ada Wani Hasrita, kita ada Ifah Harisha. So, akak kenalah datang. Akak kena jemput mak akak, ayah akak, suami akak, anak-anak akak, saudara mara. Make sure datang tau. Kak, saya dah pernah bagi tahu akak dah benda ni. Saya dah pernah teks akak. Akak blue tick saya, Kak. Janganlah sidai saya, Kak. Tolonglah, Kak. Kak, datanglah. Kak. Ya Allah. Kak. Tolonglah. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja.